pagi dengan bawang ni kan, dengan Amira Osman dengan Fatah ni pun jadi viral. Sedap. Ikan bilis dengan bawang pun sedap. Ni kami masak lembu sekor. Gendang. Letak bawang. Ni bawang kilo ni. Kicik bawang pakai tarak. Pun tak baru nikah je. Okey? Kita lagi sikit. Macam mana aku pandangnya? Apa pandangan you? Macam ni. Okey, tak apa kita sambut tak? Dia buat lembu je pun dia buat ikan bilis. Memang. Okey, nanti kita sambut podcast kita yang terima kasih. 3 hari dia buat podcast. Oh, lebih. Hantaran pengacara dan pelakon Raja Azura menyorot perhatian netizen yang membahas lanjut mengenai masakan pengantin baru Fatah Amin dan Amira Othman. Menerusi perkongsian yang dimuat naik di TikTok, Raja Azura atau lebih mesra disapa Kak Engku 52 dilihat bersama dua rakan selebritinya iaitu Rita Rudaini dan Sarifah Sahora. Video berdurasi hampir seminit itu difahamkan sedang bercerita mengenai Amira yang menyediakan masakan ikan bilis tumis, bawang dan cili di siaran langsung TikTok. Baru menikah, goreng ikan bilis dengan cili api dan bawang. Amira Othman dan Fatah Amin jadi tular ikan bilis dengan bawang pun sedap. Bagaimanapun reaksi pelakon Rita Rudaini meraih pujian warganet apabila dilihat tidak turut serta dengan topik tersebut walaupun duduk semeja. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen kagum melihat personaliti pelakon filem Mami Jarum yang tidak turut serta membawang. Selain itu, warganet melabel Rita sebagai wanita matang dan klasi apabila hanya membuat hal sendiri. Dia tunggu Mira pada tadi tau, dia orang tak kira pukul 2-3 pagi. Tunggu Mira. Nah, kau nak tengok isi syurga masak. Saya ni masak benda penasan. Kau tak tidur lagi ke? Ya Allah. Dah masak goreng kan? Bija. Astagfirullahaladzim. Dengan tak make up. Aku dia meletup ke sini. Oh, tu lah. Tak boleh. Astagfirullahaladzim. Dia tak nampak Mira. Ya. Malu lah Nana. Okay. Ini adalah liputan secara langsung. Saya masak telur dengan ikan bilis je. Alamak. Apa benda ni? Soalan tu close. Macam mana kamera depan ni? Janganlah. Tak ya. Pergi dudukkan sana ni. Acar lah ni. Nah, Acar. Amira Othman malu. Oh, turun naik balik. Tadi sebentar 3,000 naik 1,800 sebab dah tunggu Mira. Macam ni kita tunggu laut Mira je. Macam mana kamera depan? Aku dah tadi. Okay, hari ni kita akan menjenguk resepi khas daripada Amira Othman. Telur goreng, masak. Okey. Tak ada ni ikan bilis dengan telur goreng je. Okey, telur goreng. Saya nak letakkan kicap, tapi kicap tak jumpa kat sini. Okey, telur goreng, ikan bilis, masak, bawang. Induction ni. Mula-mula kita campurkan bawang bersama minyak dan gaulkan. Selepas itu kita campurkan apa? Campurkan cili merah yang telah saya ada potong. Buat atas sikit pedas. Tak sikit pedas kan? Kemudian gaulkan. Tak ada.
Ini benda ni tutup mata boleh buat ribut. Mana tunjuk orang. Jangan ayah. Yang Tak, diorang nak tahu resipi awak. Telur goreng ikan balis. Telur goreng ikan bilis. Ikan balis pun boleh. Tak, saya kena ada kicap cak. Sepatutnya ada kicap. Tapi tak jumpa kicap kat sini. Kemudian okay, korang boleh try resepi ni di rumah ya. Sedap. Okay. Lepas tu campurkan ikan bilis yang telah siap digoreng. Betul? Ni kita bawa siap-siap goreng. Telah siap digoreng. Itu campurkan. Cukup ke minyak tu? Tak, ikan bilis orang ni siap. kita nak ni Ikan saya bilis. tunjuk ni nak bagi tengok je, jangan komen. Ikan bilis dah siap goreng. Ikan bilis dah siap goreng. Dia kata cukup ke minyak tu? Cukup. Cukup. Sebab nak gaulkan je. Nak gaulkan je. Sebab dah siap goreng. Ya. Ini air tangan Amira Osman. Ini tak ada apa-apa. Okay. Ini benda senang. Ni dia kata tak ada apa-apa, benda senang. Lepas tu Dah siap dah. dah siap dah. Dah siap dah. Macam ni je. Tinggal letak telur. Tinggal letak telur. Okey, ingat letak mula letak bawang merah, lepas tu letak cili merah, dan ikan bilis, dan gaul. Saya ada uduk ni. Lepas tu kacau. Dia orang ada uduk kan. Mesti dia batal uduk ke. Makan dengan nasi panas betul. Memang nak makan dengan nasi. Kita orang kat sini baru nak dinner pukul 8.36. Kan? Tak pandai guna induction ni. Saya selalu api yang kampung je tu. Ya, induction sauce kan. Dia rasa ni masak goreng ayam dia boleh siap. Kalau ada kicap betul. Kalau ada kicap lagi serve. Tapi yang salah tak ada kicap. Oh bukan campur kat dalam telur tu. Ya. Lepas tu letak telur. Letak Sebab tak muat letak telur benar. letak ikan bilis apa tu pocong. semua. Dekat atas telur yang siap digoreng. Dah siap. Dah siap. Makan dengan nasi panas. Okay, itu je. Resepi Yang Amira Osman. lebih pressure rasanya. Yang apa kata tunjuk muka awak je yang. Orang bukan nak tengok orang nak tengok resepi nak tengok awak. awak. Orang nak tengok resepi awak. Orang nak tengok resepi awak. Apa ni resepi ni? Masak-masak Sebab bersama Amira. orang ingat awak pandai masak mi segera je. Ni saya nak tunjuk. Awak pandai Kerja Amira. Sabar Sat kata dia. Rumah pun tak sempat balik ni. Daripada hotel terus balik sini. Dari sini. okey. Sedap kan? Esok boleh cuba ya. Tak, dia kena letak kicap Ya. sebenarnya. Dia kena letak kicap Kicap tadi. tu tuang atas tu. Ya, kalau lagi sedap sebenarnya kicap ni. Makan dengan nasi panas. Tapi masalah kita orang tak ada kicap. Siapa yang ada dekat Siapa Zurich? kat Swiss? Siapa yang ada kat Zurich ni hantar kicap kita orang. Lah, order macam tu je. Kuali. Ambil kuali. Tak apa je. B. Awak dah terpegang saya ke? Mana ada? Ya ke? Rasa macam Ni tumpang ni Okay. saya nak ambil teriuk. B. Acik nak masak. Oh, macam apa? dia pun nak masak. Ya. Bukan kau dah masak ke tadi ayam goreng? Ya. Kau nak masak apa lagi? Tu, kau tunjuk ayam goreng aku dalam oven. Mana? Sini ayam goreng. Dia angkat kan. Wow! Ini dia. Sakirin acar. Selain pada ayam goreng. Sambal hijau apa lagi? Ada? Wow, ini dia ayam goreng sambal hijau acar. Tu sama merah. Ni daging apa ni? Ni bukan dia masak ni. Ni yang lauk yang dah di ni kan, yang pack tu kan. Kau tengok panas kan. Masak sendiri. Kan? Kakak aku masak. Okey. Sekejap aku nak panaskan sambal merah je. Sambal merah pula dia nak masak. Sambal merah letak kat telur ni. Sedap sikit, sebab tak kicap. Okey. Ni acar pula dia nak masak. Acar kau nak masak apa je? Sambal merah. Sambal merah. Sambal ni kita buat, tapi kita pack-pack, so kita panas. Kita
Okey, sambal merah apa? Sambal cili merah. Sambal cili merah. Tadi yang Ayam sama, tadi? Ayam sama cili hijau. Oh, tadi ayam sambal cili hijau. Sekarang ni Acha dia nak masak ayam sambal Ya, merah. baby, meracik. Okey. Ya, merah ni Ni tangan merah. Minyak minyak. sikit. Okey, mula-mula Yes. kita gaulkan cili merah bersama sedikit minyak yang telah siap ditumis. Sedikit minyak yang telah siap ditumis. Salah ayat tu. Salah. Kenapa Acha punya ni banyak komen dengan Garut? Saya blok je. Tadi kita tak ada kicap kan. Kita letak je sambal merah ni dekat telur tu. Acha tadi Acha. Tak apa, saya dah blok. Sana jam berapa? Sekarang kat sini pukul 8.41. Okey. Ini dia Chef Amira Osman turut membantu Chef Acha untuk masak ayam sambal merah. Yang sambal hitam dia ni Acah. Macam mana? Kita boleh kahwin, Cak? Ya Allah Mira, Acah kena cakap Acah dah kahwin. Ha? Pahal kat sini. Ini sambal merah yang telah dipack daripada Malaysia lalu dibawa ke sini. Kau nak tengok merah? Oh, bukan ayam sama pula, bukan ayam. Tadi cili hijau. Oh, So aku buat dia sambal instant. Ikan boleh, ayam ya, inilah bila kita travel kan, macam-macam resepi kita boleh cuba. So, Asalkan boleh masuk mulut. Dah habis. Dia buat liputan pula. boleh tak? Cak, aku nak keluarkan ayam. Kau ni kenapa? Ya, untuk menjadi calon suami korang. Sorry, saya ada suami dah. Saya ada isteri dah. Kau ni. Dia bukan sekadar